Malam Jumaat, telefon anda bergetar. Satu lagi jemputan ke parti yang kononnya failing happening minggu ini. Rakan-rakan anda menghantar mesej bertalu-talu. Jomlah, rugi kalau tak datang. Tetapi, di dalam hati ada satu perasaan yang lebih kuat menarik anda. Perasaan untuk tidak berbuat apa-apa. Anda membayangkan sofa empuk, buku yang belum habis dibaca atau mungkin siri TV kegemaran anda. Dan ia terasa, betul, jika ini kedengaran biasa bagi anda tidak keseorangan. Dan yang lebih penting, anda tidak pelik. Anda mungkin tergolong dalam kumpulan orang yang secara sedar memilih kesunyian yang berkualiti daripada keraian yang kosong. Mari kita bedah psikologi di sebalik pilihan ini. Ini bukan tentang antisocial. Ini tentang cas semula tenaga. Konsep pertama yang perlu difahami ialah bateri sosial. Bayangkan setiap orang mempunyai bateri dalaman untuk interaksi sosial. Bagi golongan ekstrovert, berada di majlis sosial, bertemu orang baru dan menjadi tumpuan ramai akan mengecas bateri mereka. Bateri mereka menjadi penuh. Mereka rasa bertenaga dan gembira. Tetapi bagi golongan introvert atau sesiapa sahaja yang lebih menghargai ketenangan, senario ini adalah sebaliknya. Setiap perbualan kosong, setiap senyuman paksa, setiap bunyi bising, ia menguras bateri sosial mereka, bar demi bar. Ini bukan bermakna mereka tidak suka orang lain. Ia bermakna kos tenaga untuk bersosial adalah lebih tinggi bagi mereka. Kesunyian bagi mereka bukan kekosongan, ia adalah stesen pengecas. Faktor kedua ialah perbezaan antara kualiti dan kuantiti interaksi. Parti atau keraian besar selalunya dipenuhi dengan interaksi kuantitatif. Perbualan yang sama berulang-ulang. Kerja apa? Tinggal di mana? Kenal si Polan tak? Ia seperti menatal media sosial dalam kehidupan sebenar. Banyak kandungan tetapi sedikit makna. Sebaliknya, orang yang memilih kesunyian seringkali mendambakan interaksi yang berkualiti. Satu perbualan mendalam selama 1 jam dengan seorang rakan karib adalah lebih memuaskan daripada 5 jam perbualan kosong dengan 50 orang asing. Kesunyian memberi mereka ruang untuk memproses fikiran, meneroka idea dan berhubung dengan diri sendiri. Ini adalah interaksi kualitatif dengan diri. Punca ketiga, beban kognitif yang tinggi, high cognitive load. Berada di majlis yang bising memerlukan otak anda bekerja lebih masa. Anda perlu menapis bunyi muzik untuk mendengar perbualan. Anda perlu mentafsir bahasa badan dalam cahaya yang malap. Anda perlu memikirkan respons yang sopan sambil cuba mengingati nama orang yang baru anda jumpa 10 saat lalu. Semua ini adalah tugas mental. Bagi sesetengah orang, terutamanya orang yang sangat sensitif, highly sensitive people atau HSP, rangsangan ini boleh menjadi melampau. Kesunyian adalah seperti menutup semua tab yang tidak perlu dalam pelayar internet otak anda. Ia memberikan kelegaan dan kejernihan. Akhir sekali, faktor keaslian, authenticity. Keraian kosong seringkali terasa seperti satu persembahan. Anda memakai topeng sosial, ketawa pada jenaka yang tidak lucu dan berpura-pura berminat dengan cerita yang membosankan. Ketidakselarasan antara perasaan sebenar anda dan apa yang anda tunjukkan ini mewujudkan sesuatu yang dipanggil disonansi kognitif. Ia sangat meletihkan secara mental. Anda pada dasarnya sedang berlakon dan lakonan memerlukan tenaga. Memilih kesunyian adalah satu tindakan untuk memilih keaslian. Anda tidak perlu berlakon untuk sesiapa. Anda boleh menjadi diri sendiri. Jadi, apa yang perlu anda lakukan jika anda adalah salah seorang daripada individu ini? Bagaimana untuk menerima pilihan ini tanpa rasa bersalah? Langkah pertama, kenali dan hormati tenaga anda. Fahami bahawa keperluan anda untuk masa bersendirian adalah sah. Sama seperti keperluan seseorang untuk tidur atau makan. Ia bukan satu kelemahan. Anda tidak membaiki kereta yang kehabisan petrol dengan terus memandunya. Anda berhenti dan mengisinya semula. Langkah kedua, utamakan kualiti bukan kuantiti. Daripada menerima setiap jemputan, pilih acara atau pertemuan yang benar-benar penting bagi anda. Laburkan tenaga sosial anda dengan bijak.
Lebih baik mempunyai beberapa persahabatan yang mendalam daripada beratus-ratus kenalan yang dangkal. Langkah ketiga, belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Anda tidak perlu memberi alasan yang panjang lebar. Cukup dengan jujur dan ringkas. Orang yang benar-benar mengambil berat tentang anda akan faham. Mereka yang tidak, mungkin bukan jenis hubungan yang anda perlukan. Langkah keempat, jadualkan masa bersendirian anda. Anggap ia sebagai satu temu janji penting dengan orang yang paling penting, diri anda sendiri. Ini menghalangnya daripada diisi dengan kewajipan lain dan mengesahkan nilainya dalam hidup anda. Kesimpulannya, jika anda lebih suka malam yang sunyi daripada parti yang hingar-bingar, ia bukan tanda kelemahan atau kesombongan. Ia adalah tanda kesedaran diri. Anda tahu apa yang anda perlukan untuk berfungsi pada tahap terbaik. Ia adalah tanda kecerdasan emosi. Anda menghargai hubungan yang tulen dan mendalam. Dan ia adalah tanda kekuatan. Anda cukup berani untuk menghormati keperluan anda sendiri walaupun ia berbeza daripada norma sosial. Jadi, pada kali berikutnya anda memilih buku berbanding bar atau teh berbanding tequila, lakukannya tanpa sekelumit pun rasa bersalah. Anda bukan sekadar berehat. Anda sedang melabur dalam aset anda yang paling berharga, ketenangan fikiran anda.